Tahukah anda, sebuah negara kecil ini mempunyai antara pendapatan per kapita tertinggi di dunia? Negara itu ialah Qatar, sebuah negara kecil di Timur Tengah dengan penduduk sekitar 2.7 juta orang sahaja. Salah satu sumber kekayaan terbesar Qatar ialah simpanan gas asli yang sangat besar di kawasan North Field. Medan gas ini merupakan antara yang terbesar di dunia dan menjadi tulang belakang ekonomi negara itu. Qatar juga merupakan antara pengeksport gas asli cecair atau LNG terbesar di dunia. Selain tenaga, Qatar turut memiliki dana pelaburan negara yang besar dikenali sebagai Qatar Investment Authority. Dana ini melabur dalam pelbagai aset penting seperti hartanah, bank dan syarikat besar di seluruh dunia. Kekayaan ini membolehkan Qatar membina bandar moden, stadium bertaraf dunia dan sistem pengangkutan canggih. Gabungan kekayaan sumber tenaga dan pelaburan global menjadikan Qatar antara negara paling kaya di dunia. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.